Ya, awal-awal saya memang ambil KTM komputer, pergi KL. Hari ini saya jadi menteri pengangkutan. Antara pengacara yang saya paling minat, Mahathir Lokman, Wan Zaliharadi. Saya kena memilih sama ada saya nak mendengar suara hati ahli-ahli DAP ataupun menjaga kesepakatan Pakatan Harapan. Okay, saudara Lok, sebenarnya saya sangat nervous hari ini. Ya. Saya selalu tengok saudara dekat social media, dekat berita, semua seorang yang sangat tegas, yang garang. So, apa pandangan saudara pasal persepsi ni? Sebenarnya saya bukan seorang yang garang. Cuma mungkin saya punya muka nampak serius apabila dia mengadakan sidang media dalam program. Biasanya saya memang air muka saya ni nampak serius. Saya tahu ramai orang yang cakap ini saya mungkin angkuh, sombong, garang dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu bukan kepribadian saya. Cuma saya amat serius dalam kerja saya. Dan apabila saya membicarakan perkara-perkara yang serius, saya biasanya tak berserorok, tidak berjenaka. I don't joke about it. Nak Kementerian Pengangkutan tegas ataupun nak Kementerian Pengangkutan lembut? So itu yang kadang-kadang nampak air muka saya nampak garang sangat. Itu dalam atas kamera lah. Tapi kalau you tanya pegawai-pegawai saya, orang-orang yang rapat dengan saya, tak ada seorang pun yang pernah dimarahi oleh saya. Oh, serius? Mungkin dia orang nampak air muka saya mungkin garang, dia tak berani cakap je lah. Ataupun kalau saya mood tak baik, saya kurang bercakap. Tetapi saya jarang sangat marah orang ataupun marah pegawai saya. Tak pernah pun. Okay. So, sekarang di Dun Cena, saudara dah mewakili Dun Cena untuk 13 tahun. Ya. Yeah. Okey. So, apakah perubahan yang sebenarnya saudara Lok telah bawa ke Dun Cena? Dun Cena sebenarnya kawasan luar bandar. Okey. Kalau dikatakan perubahan fizikal mungkin tak besar lah. Okay. Sebab ini kawasan luar bandar dan kita kena memahami keperluan masyarakat luar bandar. Masyarakat luar bandar sudah tentunya mereka memerlukan yang pertamanya dari segi kemudahan fizikal. Kalau dikatakan lepas PH menjadi kerajaan, kita dah banyak memberikan perhatian dan tumpuan kepada pembangunan prasarana. Umpamanya jalan-jalan di Dun Cena ini cukup baik. Kalau kita lihat kawasan luar bandar, sebenarnya accessibility di kawasan Dun Cena ini cukup baik. Semua tempat you pergi dalam Dun Cena ini ada jalan yang rata, ada jalan yang bertar dan sebagainya, termasuk di kawasan-kawasan kampung. Malah nak masuk kampung orang asli pun jalan agak baik juga. Jadi salah satu perubahan sudah tentu dari segi penyelenggaraan jalan menjadi lebih baik, penambahan lampu-lampu jalan menjadi lebih terang pada waktu malam, kemudahan-kemudahan seperti Barang Raya, seperti Pasar Awam telah pun dinaik taraf dengan banyak, ya. Dan sudah tentu saya juga membantu untuk mempromosikan kawasan Cena ini sebagai satu tempat eko pelancongan. Jadi ada banyak juga sektor eko pelancongan dekat Dun Cena ni yang memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha untuk mendapatkan pelawat-pelawat daripada tempat-tempat luar. Selepas kita menjadi kerajaan, sudah tentu kita ada peruntukan dan banyak peruntukan saya ini digunakan untuk membantu sekolah. Sekolah buat program, sekolah naik taraf, kemudahan mungkin di luar bandar ni. Sebab kalau di kampung-kampung biasanya apa yang paling penting ialah surau, naik taraf surau umpamanya. Memang banyak juga saya memberikan peruntukan untuk naik taraf surau, naik taraf sekolah, okay? Dan juga program-program untuk anak-anak kita, pelajar-pelajar sekolah dan sebagainya. Jadi memang dalam aspek itu banyak tumpuan kita. Okay? Sebab kita kena faham bahawa dia ada perbezaan antara kawasan luar bandar dengan bandar. Kalau kat bandar, you nak mungkin nak tarik pelaburan, buat perindustrian, bina bangunan baru, bina pembangunan pencakar langit ataupun apa-apa pembangunan moden dan sebagainya. Tetapi masyarakat luar bandar ni yang paling penting ialah mereka nak kehidupan yang aman. Mereka nak kehidupan yang aman tetapi dengan kemudahan-kemudahan yang lebih baik. Akses kepada pendidikan, akses kepada kesihatan dan sebagainya. Jadi Dun Cena ini dia memang ada banyak pelengkap dia. Kalau kita lihat berdekatan dengan Dun Cena ada Hospital Jelebu.
Dia dekat. Sebenarnya dalam Dun Cina juga, Hospital Jelebu tu berdekatan dengan salah satu PDM kita. Dan juga ada beberapa klinik kesihatan. Sekolah memang tak ada masalah. Sekolah hampir semua tempat di seluruh Dun Cina ini ada sekolah kebangsaan, ada sekolah Cina dan sebagainya. Sekolah menengah pula di Kuala Kelawang. Okey. So daripada apa yang saya dengar, saya boleh tengok report card saudara Lok ni memang bagus. Ya. Dan apakah sebenarnya aspirasi ataupun apa yang saudara Lok nak lakukan untuk Dun Cina lepas ni? Bagus tak bagus itu pengundi yang nilai lah. Tapi apa yang saya nak buat ialah teruskan kerja untuk menjaga kebajikan rakyat. Sebab seperti yang saya katakan, masyarakat luar bandar ini dia perlukan perhatian dari segi bantuan kerana kebanyakan yang duduk di Dun Cina ni adalah warga emas. Okay? Sebab ramai kalau warga bekerja ataupun dalam lingkungan 20-an ke 40-an, dia banyak bekerja dekat luar. Mungkin balik hujung minggu berjumpa ibu bapa. Tetapi yang duduk dalam kawasan Dun, ini banyak warga emas. Jadi warga emas ni dia macam-macam keperluan lah. Keperluan macam kadang-kadang orang yang warga sakit, dia perlukan bantuan sebagainya. Jadi saya memang ada pasukan saya sepenuh masa. Ada pegawai saya yang saya pesan setiap kali ada apa sahaja permintaan dari segi bantuan untuk pesakit umpamanya. Kita mesti bantu dan sampai ke rumah. Okay. Saya punya pendekatan ialah saya minta pegawai, walaupun saya sendiri mungkin tak sempat nak turun semua rumah, tetapi pegawai yang saya lantik itu, saya pesan kepada dia kalau dia ada orang pohon bantuan. Okay. Umpamanya nak dapatkan katil pesakit. Okay. Kita akan hantar sampai ke rumah bersama-sama dengan ketua kampung dan sebagainya. Ada apa-apa permohonan mereka, bantuan kewangan dan sebagainya, jangan ada birokrasi. Nak datang pejabat ambil cek dan sebagainya. Kata sampai rumah. Sebab kawasan kita ni besar. Okay, kalau dia nak daripada kampung dia, rumah dia, nak pergi ke pusat khidmat, mungkin ada satu perjalanan agak jauh. Jadi biasanya kita akan pergi ke rumah mereka. Yeah. Okay. So bukan sekadar saudara Lok ada mewakili Dun Cina, saudara juga adalah ahli Parlimen Seremban. Yeah. So apakah sebenarnya inspirasi ataupun vision saudara Lok untuk Seremban? Seremban pula dia konteks dia berlainan. Okay. Kalau Seremban dengan Cina seperti yang saya katakan, satu kawasan luar bandar di mana penduduknya ramai warga emas dan keperluannya berlainan dan cara kehidupan pun berlainan. Kita kena memahami corak kehidupan dan juga mereka punya tempo lah, dan tempo mereka ini berlainan. Seremban ini pula bandaraya. Seremban ini adalah ibu negeri Sembilan. Jadi Seremban sudah tentu dia pesat membangun. Okay. Dan namun begitu, Seremban ini dia bukan satu bandaraya besar. Kita selalu katakan Seremban ini sebagai satu bandaraya sekunder ataupun secondary city. Okay. Dia secondary city kepada Kuala Lumpur. Sebab kita punya jarak dengan Kuala Lumpur tak jauh sangat. Okay. Jadi nak buat pembangunan besar-besaran dekat negeri Seremban ini, dia tak berlaku macam tu. Okay. Seremban ini dia lebih kepada township development. Okay. Kepada township development di mana kalau dekat Seremban you nak dapat apa saja kemudahan ada. You nak kemudahan-kemudahan moden ini semua ada. Perkhidmatan semua ada. Apa nak you nak macam apa sahaja chain restoran, fast food, apa sahaja kafe dan sebagainya, kemudahannya memang ada. Okay. Tetapi kalau katakan dibandingkan Kuala Lumpur, sudah tentu kita not so happening lah berbanding dengan Kuala Lumpur. Seremban ini lebih senyap dekat waktu malam. Tetapi inilah position kita sebagai satu tempat yang sangat selesa untuk didiami. So it's a very comfortable city. Okay. Dia tak besar, bukan sangat kecil. Nak kata kecil pun tak kecil, nak kata besar memang tak besar lah. Kemudahan apa sahaja you nak boleh dapat. Okay. Apa sahaja perkhidmatan you perlukan boleh dapat. Okay. Dan Seremban ini Seremban ini dia ada dua bahagian. Ada the old city and the new city. Okay. New city ni Seremban 2. Old city ni the Seremban proper. Seremban proper tu sebenarnya dan juga Seremban 2 pun dia dalam kawasan Parlimen Rasa. Okay. Tetapi Parlimen Seremban dengan Parlimen Rasa ini satu kawasan. Okay. Dia tak pecah, tak nampak perbezaan kawasan tu. So it's one area.
So kita ada Old Township, ada New Township. So Old Township ni lebih kepada kawasan Parlimen Seremban lah, macam Temiang, Lobak. Ini dikira the old part of Seremban. Kawasan Parlimen yang lama, Ampangan, Sikamat. Ini sebuah kawasan-kawasan yang telah pun lama ada penduduk dan lama ada taman perumahan dan sebagainya. Yang township yang baru itu di Bukit Kepayang, di Seremban 2. Itu New Township. Di Senawang, itu New Township. Banyak New Township. Di Nilai, banyak New Township. Jadi ini yang kita lihat bahawa Seremban ini dia memang membangun. Bukannya cepat sangat, tetapi secara konsisten dia membangun. Okay? Ada township yang baru, ada taman-taman perumahan baru, ada kawasan-kawasan komersial baru yang kita rasa memang Seremban pun dah banyak berubah. So saudara dah mention Seremban ni dah berubah. So dari kecil saudara telah membesar di Seremban. So apakah perubahan yang maybe saudara sebenarnya rindu ke, ataupun apa-apa yang dulu kalau zaman saya bersekolah, nak pergi lepak pun itu 2-3 tempat je lah. Nak pergi lepak pun dekat pusat bandaraya ada Wisma Punca Emas dulu. Okay, Wisma Punca Emas yang sekarang ini dah tak ada lagi apa-apa aktiviti komersial dekat sana. Kalau dulu memang pelajar sekolah menengah dekat Seremban ini, lepas sekolah dia mesti pergi Punca Emas. Okay. Sebab sana ada macam-macam lah. Kita buat jeans, kita buat seluar panjang. So dulu memang banyak butik kan, butik. Masa saya pelajar sekolah menengah, kita nak pergi buat seluar panjang sekolah. Nak GQ punya, nak tailor made punya. Memang banyak butik kat sana dekat Punca Emas. Dan ada pusat snooker. Kalau kita remaja kan, suka main snooker, pergilah sana, berlepak, ada panggung wayang dan sebagainya. Ada satu kolam renang pun dekat Wisma Punca Emas tu, dekat atas. Dulu memang saya pernah berenang kat sana lah. Tetapi sekarang ini dia lebih kepada macam dekat S2, Seremban 2. Dan ada Aeon Mall yang baru. Okay? Dan ada pasar raya yang lain. So memang dari segi kalau berbanding dulu pelajar sekolah menengah sekarang ini, dia sudah lebih banyak tempat dah. Dan kebanyakannya di township baru. Yang mungkin ada kafe baru, ada tempat rekreasi baru, ada taman permainan baru dan sebagainya. Okay. So saya faham untuk saudara Lok, mestilah Negeri Sembilan ni adalah sangat-sangat penting. Tapi saya nak tahu untuk Pakatan Harapan, kenapa Negeri Sembilan ini adalah sangat penting, dan untuk PRN kali ini, kenapa Pakatan Harapan mesti menang? Ya, Pakatan Harapan ini kalau kita lihat kita punya kekuatan yang sebenarnya, ada beberapa negeri yang memang kekuatan kita sendiri, yang dibina atas kekuatan keadilan DAP dulu dalam Pakatan Raya, lepas tu Amanah dalam Pakatan Harapan, iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Okay. Perak mungkin juga begitu, tapi kalau yang kita benar-benar dapat capture sokongan dan kekuatan kita sendiri, selain Selangor dan Pulau Pinang, ialah Negeri Sembilan. Okay. Selangor dan Pulau Pinang kita dah menang sejak tahun 2008. Kita tubuh kerajaan negeri. Jadi semenjak itu memang kita mentadbir dah 18 tahun sekarang di Selangor dan di Pulau Pinang. Negeri Sembilan ini kita capture pada tahun 2018. Kita menang 2018. Tetapi sebelum tu pun ada sokongan yang kuat. Dan sokongan itu konsisten. Dari tahun 2008 sampai sekarang. Jadi 2018 kita bersendirian, kita tubuhkan kerajaan negeri. Dengan 20 kerusi. Dan yang satu yang sangat penting, yang sangat saya nilai dan juga amat menghargai dan sangat bangga ialah selepas langkah Sheraton, Negeri Sembilan tak jatuh. Kita kekal kerajaan negeri tersebut sampai akhir penggal. Jadi ini satu kekuatan dalaman kita yang kita sangat banggakan, dan kita buktikan bahawa walaupun kita mentadbir sebagai Pakatan Harapan dengan keadilan DAP Amanah, kita mampu mentadbir negeri ini, malah membawa banyak pelaburan masuk, menguruskan kewangan negeri dengan baik, membuat berbagai dasar kebajikan, banyak kemudahan asas ditambah baik dan sebagainya. Jadi itu satu track record yang kita banggakan, yang bahawa kita mampu
Walaupun banyak pihak kata, oh, you tak mampu, you tak ada pengalaman dan sebagainya. Tetapi kita tunjukkan, kita sebenarnya ada kemampuan untuk mentadbir negeri kita. Okay. Dan saya sebenarnya sangat curious. Kalau kita tengok 3 parti ini, PKR, DAP, Amanah, mereka semangat setia kawan tu adalah sangat kuat. Pernah lalui dugaan, pernah lalui kekalahan, kemenangan, tapi masih bersama. Apa rahsia dia? Sebenarnya tak ada apa-apa rahsia. Yang pentingnya ialah mesti ada semangat setia kawan. Susah bersama, senang bersama. Okay? Jadi jangan kita hanya bersama-sama masa senang. Masa susah pun kita kena bersama-sama. Jadi sebab itu satu semangat yang kita telah bentuk, satu semangat yang telah kita bina sejak mungkin daripada zaman reformasi lagi. Tetapi zaman reformasi itu dia belum membentuk satu gabungan yang solid. Okay? Saudari mungkin jauh lebih muda daripada saya. Tapi saya masa zaman reformasi, era reformasi 98, saya masih di universiti. Tetapi semenjak tahun 2008, okay, kita apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada penjara tahun 2004, dia membantu menggerakkan kempen dengan berjaya. Tahun 2008 kita menafikan BN 2/3 di parlimen dan kita menang beberapa negeri. Bermula daripada situ, okay, kita dah ada satu semangat yang sangat kental, sangat kuat. Okay. Masa tu dengan PAS, okay, tapi malangnya PAS tak bersamalah selepas itu. Selepas tahun 2013, selepas Tunku Runing Aziz meninggal, maka PAS tidak lagi bersama dengan Pakatan Rakyat pada ketika itu. Jadi saya daripada generasi yang melihat dan bersama-sama terlibat secara langsung dalam pembentukan Pakatan Rakyat ketika itu, selepas tahun 2008. 2008 kali pertama saya menang sebagai ahli parlimen. Okay, banyak senior leaders daripada parti-parti Pakatan Rakyat yang ketika itu saya second liner. Okay. Saya second liner daripada DAP yang terlibat dalam sekretariat, dalam kerja-kerja majlis setiausaha dan sebagainya. Tetapi waktu tu banyak saya belajar. Okay. Saya belajar selok-belok politik, kepimpinan dan kebijaksanaan pemimpin kita. Tahun 2008, masa tu ada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada Lim Kee Siang, ada Tunku Runing Aziz. Ketika itu ada Dr. Syed Hussein Ali, ramai tokoh-tokoh yang sangat berpengalaman. Jadi saya pun berada di second liner bersama Saifuddin Nasution. Daripada PAS ada Datuk Mustafa Ali. Okay, ketika itu dia senior lah, dia sangat senior, dia sangat berpengalaman. Dan saya sebagai seorang yang pada umur 30-an, 31, pengalaman memang tak cukup berbanding mereka lah. Tetapi saya banyak belajar daripada mereka. Kebijaksanaan, bagaimana mereka menguruskan perbezaan dan sebagainya. Jadi daripada situ, kita membentuk satu semangat setia kawan. Terutamanya dengan segolongan pemimpin PAS ketika itu yang lebih menyokong kepada gabungan Pakatan Rakyat macam Bang Mat Sabu. Masa tu Allahyarham Salahuddin Ayub, okay, Khalid Samad, Dr. Hatta Ramli. Ini kumpulan-kumpulan yang memang berada dalam PAS yang sangat mendukung perjuangan Pakatan Rakyat ketika itu. Tetapi malangnya mereka ditolak dalam pemilihan parti dan mereka keluar bentuk Amanah. Jadi kita telah lalu satu sejarah yang cukup panjang. Banyak suka dan duka. Jadi itu membentuk satu semangat setia kawan. Daripada kita pembangkang sampai kita jadi kerajaan, kita berjuang bersama-sama. Jadi itu naruni manusia lah. Bagi saya, kita takkan kata sekarang ini mungkin kita ada banyak cabaran, kita nak membelakangkan kawan kita. Kita kena ingat dulu kita susah, lepas tu kita menang bersama. Jadi menang bersama, apabila dah menang, sudah tentu ada banyak cabaran dia. Takkan kita nak menikam kawan kita dari belakang. Jadi itu bagi saya bukannya alasan, bukannya satu apa-apa pertua ataupun rahsia, tetapi sebagai satu naruni manusia yang kita mesti ada semangat kesetia kawanan. Okay.
So kebelakangan ini kita boleh lihat di social media ataupun statement-statement apabila ada saja pilihan raya umum ke ataupun pilihan raya negeri, statement-statement seperti Melayu kena undi Melayu, Cina kena undi Cina, India kena undi India kena undi India. Apakah pendirian saudara Lob? Saya amat sedih bahawa setelah Malaysia dah merdeka hampir 70 tahun dah. Okay. Tahun depan kemerdekaan negara ialah ke-70. Okay. 2027 tahun depan ke-70. Malaysia dibentuk 1963, 1993. Dah berpuluh tahun politik perkauman ini. Hari ini kita masih membicarakan keadaan macam tu. Okay. Mungkin di awal 60-an, 70-an ini memang mendominasi politik Malaysia. Itu sebabnya parti-parti politik dibentuk mengikut kaum ketika itu. UMNO untuk orang Melayu, MCA untuk Cina, MIC untuk India. Itu politik pada awal kemerdekaan. Tetapi setelah berpuluh tahun kita membina negara kita dan mencapai kemerdekaan, sepatutnya kita telah pun menjangkaui politik berdasarkan kaum ini. Sepatutnya kita menjangkaui ke arah politik yang lebih inklusif. Politik yang menyebut berkenaan bangsa Malaysia. Okay. Tetapi saya agak sedih melihat bahawa kita macam back to square one sekarang ini. Okay. Ada pihak yang kata mainkan sentimen orang Melayu mesti sokong parti Melayu. Cina mesti sokong MCA. India mesti sokong parti berdasarkan kaum India. Jadi ini membelakangi politik berorientasi kaum. Yang kita cuba bawa satu politik yang lebih berbilang kaum, politik yang lebih ke hadapan, melihat kepada dasar, kepada pencapaian, kepada kerja dan sebagainya, kepada nilai tata kelola dan juga nilai kemanusiaan, nilai dasar-dasar yang boleh membantu negara jauh ke depan. Jadi ini yang kita harapkan, dan kita telah pun nak buktikan bahawa orang Melayu, apabila saya menjadi wakil rakyat, bukan saya tak menjaga orang Melayu walaupun saya wakil rakyat Cina. Okay? Ataupun kalau kita ada wakil rakyat Melayu, dia tak boleh mewakili orang Cina. Jadi ini politik yang kita nak pecahkan dalam Pakatan Harapan. Okay? Tetapi malangnya dia menghadapi pelbagai cabaran, pelbagai tentangan, dan sudah tentu orang yang memainkan sentimen ini daripada pihak lawan, mereka menggunakan cara mudah, kerana cara inilah yang paling mudah untuk menghasut, untuk mengapi-apikan semangat, untuk menyokong mereka. So, saudara ada beberapa jawatan yang sangat penting, dan saya ingin tahu apakah satu keputusan yang agak sukar yang saudara Lob kena ambil, dan apakah perasaan ataupun apakah pengajaran daripada situasi seperti itu? Mungkin kalau you tanya saya satu, sepanjang saya menjadi Setiausaha Agung 4 tahun ini, salah satunya ialah ketika pilihan raya umum lalu. Masa itu parlimen dibubarkan. Tetapi kita nak membuat keputusan sama ada pilihan raya serentak di Pulau Pinang perlu diadakan. Ramai pemimpin DAP Pulau Pinang hendakkan pilihan raya serentak ketika itu. Okay. Mereka nak bubarkan DUN sebab dia kata lebih mudah untuk bertanding, berlawan sekiranya dibubarkan bersama-sama dengan parlimen. Tetapi ketika itu Majlis Kepimpinan Pakatan Harapan telah membuat keputusan bahawa kita tak nak membubarkan DUN Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Okay? Ketika itu bersama-sama dengan 3 DUN Kedah, Terengganu dan Kelantan. Okay? 6 negeri tak bubar. Okay? Jadi ketika itu memang ada pelbagai pandangan. Okay? Saya kena memilih sama ada saya nak mendengar suara hati ahli-ahli DAP ataupun menjaga kesepakatan Pakatan Harapan. Okay? Sebab kalau Pulau Pinang ketika itu dibubarkan, maksudnya kita tidak mengikut keputusan kolektif Pakatan Harapan. Dan ini mungkin
memberikan signal bahawa kita tak bersama-sama dengan kepimpinan Pakatan Harapan dalam membuat keputusan. Jadi ketika itu kita ada proses perbincangan yang panjang. 2-3 round kita bincang dan sebagainya. Semua bagi pandangan. Ramai yang nak bagi hujah, nak pilihan raya serentak. Tapi akhirnya apabila keputusan itu perlu dibuat oleh saya sebagai Setiausaha Agung, saya memilih untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Membelakangkan pandangan dan suara hati ahli-ahli kita sendiri. Itu antara keputusan yang paling sukar yang perlu saya buat. Tapi saya pilih buat itu sebab saya kata, dan saya sampai hari ini, saya baru-baru ini pun saya kata dalam satu wawancara bersama dengan CNA, saya kata I am a believer of coalition politics. Okay. Kalau kita tak ada terlibat dalam politik gabungan, DAP bergerak sebagai satu parti solo, sebagai satu parti bersendirian, kita tak akan ke jauh. Kita tak akan dapat sokongan daripada ramai. Mungkin kita ada dalam kelompok kita sendiri. Mungkin kita hanya fokus kepada kaum Cina. Tetapi DAP, idealisme kita bukannya parti berasaskan kaum. Ini idealisme kita. Ini satu perjuangan kita sejak parti ditubuhkan, iaitu kita nak jadi satu parti untuk rakyat Malaysia. Kalau kita nak jadi parti untuk rakyat Malaysia, kita mesti merentasi kaum dan mendapat sokongan pelbagai pihak. Realiti politik hari ini, kita faham, kita ni dilabelkan macam-macam. Anti-Melayu, parti Cina, anti-Islam dan sebagainya. Kita dilabelkan macam tu. Tetapi kita bukan macam tu. Kita punya idealisme bukan macam tu. Jadi kalau kita give up, kita kata okeylah, you dah kata saya parti Cina pun saya, okeylah saya retreat. Hanya fokus kepada satu kaum, ataupun kita give up saja. Orang, sebab kalau kawasan-kawasan majoriti Cina, kita tak ada masalah nak menang. Tetapi itu bukannya idealisme parti DAP. Kita adalah sebuah parti untuk rakyat Malaysia yang boleh merentasi kaum. Walaupun saya etnik Cina, saya kaum Cina, tetapi saya berjiwa rakyat Malaysia. Nak kita buktikan, nak kita yakinkan bukan perkara mudah. Nak kita yakinkan orang Melayu, ini pemimpin DAP, dia boleh berjiwa Malaysia. Memang sukar. Nak orang yang yakin kepada kita, terutamanya masyarakat Melayu yakin kepada pemimpin DAP, keikhlasan kita, memang satu perkara yang sukar. Tetapi adakah kita give up? Adakah sebab kita tak ramai yang percaya kita tak buat? Kalau kita tak buat, itu maksudnya kita bukan seorang pemimpin ataupun pejuang politik yang ada prinsip, ada idealisme kita. Jadi yang memandu kita ini adalah satu idealisme. Idealisme supaya politik Malaysia ini boleh satu hari nanti tak melihat kepada kaum. Politik yang di mana saya dinilai dengan kerja saya, bukan warna kulit saya. Itu yang saya harapkan. So, kita dah bincang banyak pasal politik. Tapi saya selalu tengok ramai yang akan selalu puji saudara Loh. Bahasa Melayu sangat fasih, sangat lancar. So, ini adalah kerana saudara Loh telah ceburi politik dari sejak kecil ke, ataupun kerana kerana daripada sekolah ke, daripada sejak sekolah rendah lagi, saya antara bahasa yang paling selesa untuk saya ialah bahasa Malaysia. Not even English. Masa saya belajar sekolah rendah, saya belajar di sekolah Mubarik, sekolah St. Paul. Sekolah Mubarik ni dia dah tukar menjadi sekolah kebangsaan. Sekolah rendah kebangsaan ketika itu, tahun 1984, belajar 1. Saya punya English tak berapa fasih ketika di bangku sekolah. Sebab keluarga saya ni adalah satu keluarga tradisi Cina. Kalau dalam keluarga, dalam rumah, saya cakap bahasa Cina. Cakap dialek, Cantonese. Jadi, saya punya ibu bapa tak boleh fasih dalam bahasa Inggeris. Juga tak fasih dalam bahasa Melayu. Kalau dalam persekitaran saya, dalam keluarga saya, memang bahasa pengantarnya ialah dialek Cina. Tetapi apabila pergi sekolah, bahasa Inggeris saya, sebab sekolah Mubalik ni ramai dia punya English lebih baik. Saya pula belajar di antara kelas yang baik lah. Kelas nombor 1 ataupun nombor 2, A atau B kelas. Dan daripada
kawan-kawan saya, kebanyakan peer saya ni, mereka daripada English educated families. Okay, maksudnya mereka punya ibu bapa mungkin English educated. Jadi kefasihan bahasa Inggeris mereka jauh lebih baik daripada saya. Saya dalam kelas, kalau masa dekat sekolah rendah, bahasa Inggeris saya antara yang tercorot dalam kelas. Okay. Tetapi saya sangat berkeyakinan dalam bahasa Melayu. Okay. Apabila cikgu meminta baca buku, saya akan bangun membaca buku. Dulu kan kita cara nak menguasai bahasa, kena baca bahasa baku, dan kita mengungkap perkataan-perkataan tu dengan bahasa baku yang standard. Okay. Masa tu sebab Anwar Ibrahim jadi Menteri Pendidikan, dia tekankan bahasa baku sebab kita nak satukan bahasa standardized bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu pun dia ada logat-logat dia. Okay. Jadi dia nak standardize bahasa Melayu, semua kena cakap bahasa baku. Jadi bahasa baku saya ni saya kuasai. Yang pertamanya, tiap-tiap malam saya dengar berita. Berita masa tu berita utama lah. Satu-satunya saluran. Walaupun ada RTM, tapi biasanya berita utama. Saya sangat suka satu program dalam TV3, Majalah 3. Setiap minggu saya akan ikuti. Itu dokumentari. So banyak mendengar. Okay, mendengar bahasa baku, sebutan dia. Masa tu macam kalau berita utama, antara pengacara yang saya paling minat, Mahathir Lokman. Mendiang Mahathir Lokman. Okay. Wan Zaliha Randi. Ini pengacara-pengacara yang bagi saya, they are the classic. Pengacara yang sangat-sangat popular, yang sangat-sangat baik. Dan masa saya kat bangku sekolah ni, saya dengar tiap-tiap malam. Without fail. 8 o'clock mesti dengar berita utama. Lepas tu pukul 10 pula pergi ATM, switch channel, pergi ATM. Masa tu television saja. Television tak banyak pilihan pun. ATM 1, ATM 2, TV 3. Itu saja. Okay. And TV 7 pun belum ada masa tu. TV 8 tak ada masa tu kan. Astro jauh lah. Astro dah tahun 96 baru ada. Jadi ketika itu, kalau pukul 8 dengar berita utama, pukul 10 dengar berita dunia. So berita dunia ni dalam bahasa Melayu banyak saya dengar. Dan saya juga suka baca surat khabar. So pernah saya banyak cakap, surat khabar pertama yang saya baca ni Utusan Malaysia. Masa tu Utusan Melayu, okay? Dan berita harian, okay? Dan selalu saya berkongsi kepada anak-anak muda sekarang ini, antara majalah yang paling saya suka ialah Dewan Masyarakat. Dewan Masyarakat ini adalah antara satu terbitan yang sangat penting. Okay? Bukan sahaja apabila kita baca, kita boleh menguasai bahasa, tetapi ilmu pengetahuan itu banyak. Isu-isu semasa, bukan saja isu politik, dia isu alam sekitar, isu dunia, isu hubungan luar. Dia banyak mengolah isu-isu ni dalam setiap siri dia. So kalau dulu saya punya minat memang Dewan Masyarakat. Tiap-tiap minggu, kalau tak mampu beli pun, saya pergi kedai yang jual surat khabar, berdiri kat sana baca dulu. Baca habis baru saya beredar. Okay? Memang macam itulah. Jadi saya kalau tanya saya apa cara saya menguasai bahasa Melayu, ialah dengar berita, baca surat khabar, baca majalah. Okay. Other than that, ada apa-apa macam kalau muzik ke ataupun movie, ada ke masa untuk memang banyak. Kita ni bukannya, saya to be honest, saya bukan satu budak yang sangat rajin, okay? Bukan budak baik pun, budak nakal juga. Sekolah menengah kita ni, saya pun selalu lepak juga masa sekolah menengah. Kalau dulu kita lepak, kita pergi panggung wayang lah, tengok lepas sekolah. Sebab kalau umpamanya kalau tingkatan 1, tingkatan 2 kita belajar di sesi tengah hari, okay? Sabtu Ahad baru keluar lah. Tapi kalau dah masuk tingkatan 3, 4, 5, sesi pagi. So sesi pagi lepas pukul 1 sekolah habis. So sekolah habis memang dengan kawan-kawan adalah pergi lepak, mungkin pergi tengok wayang dan sebagainya. Adalah masa tu panggung wayang lagi, panggung wayang yang besar-besar punya, okay? Jadi memang perkara biasa yang dilalui zaman remaja, zaman belasan tahun. Memang suka muzik, suka dengar muzik,
suka bermain, suka sukan. Walaupun saya tak kuatlah dalam sukan, tapi suka pergi main badminton, pergi tengok wayang, pergi pergi berjalan-jalan, pergi Port Dickson. So kalau orang Seremban ini, anak-anak muda Seremban, tempat paling jauh yang dia boleh pergi Port Dickson lah. Tak ada tempat lain. KL mungkin dah sampai tingkatan 4-5, pergi KL. Okay. Pergi KL masa tahun baru Cina umpamanya, pergi KL shopping, beli baju. Okay. So masa tu kita ambil komputer, KTM komputer. Hari ini saya jadi menteri pengangkutan. Awal-awal saya memang ambil KTM komputer, pergi KL. Kalau yang dekat sikit, Port Dickson. Port Dickson kita ambil bas pun boleh sampai ke Port Dickson. Jadi ini zaman remaja saya yang sangat dekat dalam ingatan saya. What about music? Apakah lagu-lagu? Muzik memang kegemaran saya. Saya suka muzik, saya suka dengar, dan saya punya kegemaran tu memang, kalau orang mungkin tak percaya, tapi saya antara artis yang paling saya minat dulu zaman persekolahan ialah Ella, Ratu Rock. Wow. Ella, Sembilu, dan Zainal Abidin. Masa tu Ikhlas Tapi Jauh, Hijau. Saya juga antara sebab saya menguasai bahasa Melayu. Jadi walaupun saya juga suka artis dari Hong Kong dan sebagainya, dengan muzik Hong Kong dan sebagainya, tapi saya juga mengikuti dunia hiburan dalam negara kita. Artis-artis ketika tu lah yang saya tahu. Okay. Zaman 90-an tu yang popular, seperti yang saya katakan tadi, Ella, Zainal Abidin, Sheila Majid, okay. Dan ramai lagi yang juga saya kenal pada ketika itu, dan ada mengikuti perkembangan dunia hiburan dalam negara kita. So saya telah ambil banyak masa saudara Lok. Saya ada hanya satu soalan ataupun harapan saudara Lok kepada pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Saya berharap pengundi-pengundi Negeri Sembilan boleh keluar mengundi beramai-ramai. Yang kalau di Kuala Lumpur ataupun di tempat lain bekerja, boleh balik mengundi dan menyokong Pakatan Harapan, supaya kita boleh meneruskan kemajuan yang telah pun kita mulakan. Ada banyak projek yang telah pun kita mulakan, ada banyak inisiatif yang telah pun dimulakan. Tetapi kalau nak nampak hasil betul-betul, dia perlu ada kesinambungan. Sudah tentu Pakatan Harapan adalah pilihan yang saya rasa amat baik untuk rakyat Negeri Sembilan. Tambahan pula, kita diketuai oleh Menteri Besar Tok Min, yang memang semua orang Negeri Sembilan tahu adalah seorang yang peramah, seorang yang sangat berendah diri, seorang yang bersih, yang sentiasa bermuafakat. Okay. Dia adalah seorang pemimpin yang daripada akar umbi. Okay. Dia bermula daripada akar umbi dan jadi Menteri Besar pada hari ini, dan dia kekalkan style dia, cara dia bermuafakat, berbincang, dan seorang yang boleh membawa kemajuan dan pembangunan. Jadi kita harap bahawa Tok Min terus menjadi Menteri Besar dan mengetuai kerajaan negeri kita. Okay. Jadi kita harap rakan-rakan pengundi-pengundi boleh terus memberikan peluang kepada PH untuk terus mentadbir Negeri Sembilan. Okay, alright. Okay. Terima kasih. Thank you.